Saya Muhammad Saimi Muhammad Naim. Saya Najmuddin Muiz bin Zulkifli dalam Buletin Ahmad. Antara tajuk-tajuk utama hari ini. Kita macam waktu wartawan tanya kita ambil wartawan. Lepas tu apa tanya kita masuk. Sini penat hari ni kita berbahagian Barat Oi! Sempena Hari Guru pada kali ini ada edisi khas Selami Jiwa Pelajar Bermasalah. Mari kita bersama wartawan Hadi Hamdan untuk menyingkap pelajar-pelajar tersebut. Saksikan. Okay, Assalamualaikum, saya wartawan Hadi Hamdan. Ya, kita dalam segmen Selami Jiwa Pelajar Bermasalah. Mari ikut saya untuk cari pelajar yang bermasalah di Asal. Okay, terjumpa satu. Jom. Ya, Assalamualaikum Syafiq. Kenapa dah kamu sering konten kelas pada sesi pembelajaran? Kerana gaya habit saya selalu suka pada kelas. Suka konten kelas? Ya. Memang suka? Memang suka. Oh, macam tu. Okey, apa tanya komen rakan dia? Okay. Apakah kamu tengok Syafiq ni? Kenapa dia selalu konten kelas? Apakah perangai peribadi dia? Dia ni baik sebenarnya. Dia kalau dia pergi ke depan lagi dia boleh berjaya. Cuma dia ni suka konti kelas saja. Saya memang suka dia berkawan dengan dia, tapi dia selit satu je. Kita mestilah mempunyai sifat bertolak ansur dengan rakan. Walaupun dia suka konti kelas, kita mesti berkawan dengan dia. Jangan pilih kerana perangai, tahu tak? RM1. Kita mestilah sebagai rakyat Malaysia patut jangan konti kelas Syafiq. Saya sedang bagi nasihat ke dia. Sekian, terima kasih. Okey, begitu ikhlas komen rakan dia. Okey. Saya Najmuddin Muiz bin Zulkifli menggantikan wartawan Hadi Hamdan dalam segmen Selami Jiwa Pelajar yang Bermasalah. Saya tak tahu ke mana dia menghilang sejak ni. Jadi saya hendak meninjau kawasan sekolah SMK Ahmad. Siapa? Siapa? Oi! Apa buat kat sini? Ada, Pak. Kita kena tahan, Pak. Kita tak kena tahan. Kita orang cuba meninjau keadaan semasa sekarang ni. Mak saya masuk TV. Jangan salahkan kita orang. Bukan niat kita orang nak fly. Memang betul tak niat? Dia yang rancang semua ni. Ya, dia rancang. Memang saya rancang nak meninjau kawasan ni. Bukan salah saya. Oh, kenapa anda nak keluar daripada kawasan sekolah ni? Dia cakap dia rancang nak bersihkan longkang. Nampak niat murni kami. Nampak? Oh, jadi kepada guru-guru tidak boleh salahkan pelajar 100%. Guru-guru juga kena faham niat niat murni di sebalik pelajar ini Jadi Teruskan. Teruskan. Okay. Baliklah. Balik. Pasal longkang tu balik. Ya. Longkang tu. Setelah meninjau keadaan sekolah, baru saya tahu apa niat murni sebenar pelajar. Jadi, mari kita teruskan tinjauan kita. Oh, mari kita lihat apa budak dua orang tu buat di situ. Wah, ada dua orang lah. Dia bukan membuat sesuatu tu. Mari kita tanya kepada dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena tangkap. Apa yang korang buat di sini? Kau saja je dia tengok tekanan tayar ni. Cek tak tekan air. Tekan air pula. Oh, jadi kenapa anda cek tekanan udara ini sedangkan mungkin driver bas dia sudah ceknya? Saya berdendam sebenarnya dengan driver bas ni. Sebenarnya kalau saya dah jadi driver bas guys, saya tak ada usia-usia awet sebelum turun bas ni. Ni dia, ya Allah, siap usia awet lagi, nak pula awet saya. Memang kena lah, memang tak puas hati. Dengar tu. Kepada para guru, janganlah salahkan murid semata-mata. Kepada driver bas, hendaklah anda jangan mengusyak awet sebelum awet turun dari bas. Sekian dari saya, wartawan Najmuddin Muiz bin Zulkifli melaporkan segmen Selami Jiwa Pelajar Bermasalah. Sempena Hari Guru pada tahun ini, saksikan video kisah silam Ahmadian. Panas sungguh hari ini. Tapi patut mengenali tu hamba. Tuan Silver. Nak semana merah? Ya, seperti di dalam Facebook. Okey. Follow saya Twitter. Okay, mari. Mari kita berehat. Okey. Pokok yang rendang di sana. Jom. Okey, mari. Daun. Oh, daun. Duduk. Tak apa. Tak ada tempat untuk saya duduk. Okey.
selepas kita bertapa dan terpisah sekian lama, apakah perkembangan Tuan Hamba? Beginilah. Nak kata makin bertambah kuat. Tak juga. Macam mana dengan Tuan Hamba? Oh, Patik dan biasalah. Hei, siapakah gerangan orang yang membaling sesuatu di muka Patik? Itu dia. Ya, tangkap. Jangan nak lari. Tolong Tuan Hamba. Saya tak salah. Duduk. Sungguh berani kamu membaling sesuatu di muka orang Melayu seperti Patik dan Patik ni. Siapakah gerangan kamu? Nama Tuan Hamba Ahmad, Tuan Hamba. Ahmad. Sungguh berani kamu. Kamu tahu tak Patik siapa? Tak tahu Tuan Hamba. Dia ni ialah Laksmana Mereng Titi Wangsa. Apa? Laksmana Mereng Titi Wangsa. Kenapa buruk sangat nama Tuan Hamba? Oh, sungguh berani. Ya. Okey, berdasarkan keberanian si dia ni, Patik rasa Patik membina sebuah sekolah di kawasan ini. Apakah nama Tuan Hamba? Ahmad bin Ahmadun. Ya, kita bina nak sekolah ni berdasarkan nama dia. Ahmad. Macam mana je? Assalamualaikum. Salam. Mereng, kenapa kamu lambat? Oh, maafkan saya menghantar anak saya ke sekolah tadi. Tengoklah. Kita nak membina sekolah di sini. Beberapa bangunan sudah siap. Tinggal sini saja lagi. Cantik, sungguh cantik. Dengan terbinanya sekolah, kita dapat memajukan anak bangsa kita. Betul tu. Ya. Saya rasa Kelakar betul video tadi. Betul sama dia. Berita seterusnya. Hai semua, nama saya Amarinho Saidinho. Ya, ini saya akan melakukan berita cuaca. Nampaknya berdasarkan apa yang semua lihat di atas tu, katanya cuaca ni ada sedikit mendung-mendung dan awan-awan tutup semua. Dan lopak-lopak air tepi ni rasanya malam tadi hujan rasa malam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wartawan Muhammad Nur Syahid bin Arif ingin melaporkan bahawa di sebahagian barat SMK Ahmad telah berlaku banjir. Ini disebabkan oleh angin yang datang daripada pantai barat timur Jepun. Ia telah kembali ke SMK Ahmad. Dan inilah hasilnya. Jadi cikgu-cikgu yang ada di sekolah Ahmad janganlah menyalahkan pelajar perempuan yang makan kain yang singkat kerana telah berlaku banjir. Tengok saya pun sensei sebenarnya. Dan satu lagi yang melanda SMK Ahmad ialah tak pakai stokin. Cikgu kena faham cikgu. Kalau kasut basah boleh jemur. Stokin basah bapak susah nak jemur. Sekian, terima kasih. Kembali ke seri pentas. producer, mana Saad? Tandas oi. Tanda. Siapa nak ganti? Ada seorang. Okey, beres, teruskan. Mari kita ke segmen. Assalamualaikum dan kembali semula kepada kita ke segmen sukan. Hari ini saya wartawan Najmuddin Mu'izz Zulkifli hendak melaporkan segmen sukan ini. Mari kita interview salah seorang bekas pelajar SMK Ahmad. Pakcik. Sabar nak buang. Kita frame. Pakcik, Ya. betulkah pakcik salah seorang bekas pemain bola sepak SMK Ahmad? Ya, dulu saya main bola sepak untuk sekolah Ahmad. Maklumlah sekarang kos sara hidup tinggi. Ya, kita kena cari rezeki. Sebenarnya ni bukannya apa orang panggil saya ni tak market kan nak dapat job kan. Saya cuma buat ni sebagai hobi masa lapang. Saya tolong pakcik tu. Tak zoom ke makcik tu. Okey. Dia cuma minta tolong saya je. Ya. Okey, begitulah bekas pemain SMK Ahmad. Boleh saya sambung kerja saya? Boleh. Okey. Okey, teruskan. Okey, bersama saya Amarinho Rosadinho dalam segmen sukan. Hari ini kita akan cari pemain bola sepak kebangsaan yang dicungkil bakatnya oleh Cikgu Roslan. Okey, mari kita mencari pelajar tersebut. Nampaklah tu. Ya. Wow, sangat hebat. Hop. Boleh cek berhenti. Cek berhenti. Boleh saya interview awak? Boleh. Teruskan. Bola ni jauh sikit kan dia timbang. Okey, macam mana
bakat awak dikesal oleh Cikgu Roslan. Boleh ceritakan sedikit? Berhentilah main benda tu. Okey, pada mulanya saya telah merakam video diri saya sendiri di dalam YouTube. Lepas tu saya lihat banyak yang like saya, iaitu seumpama 5 orang. Tetapi kebanyakannya dislike. Tetapi saya tidak kisah. Sebab itu Cikgu Lan telah menelpon saya akibat kebanyakan dislike itu, iaitu sebanyak 5 orang. Setelah itu saya telah berkecimpung dalam bidang ini atas berkat Cikgu Lan. Itu dia. Oh, Cikgu Lan sebenarnya cikgu yang sangat berkaliber dan memiliki ciri-ciri cikgu yang berwibawa. Okey, cukuplah berita sekian untuk hari ini. Kembali ke Seri Pentas. Cikampang. Hooray for Mr. Lan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Khairul Anwar, wartawan anda dalam usaha untuk mencari jagoan Milo. Mari kita sama-sama mencarinya. Oh, saya rasa saya sudah menemuinya. Okey, inilah jagoan Milo yang saya cari. Terangkan bagaimana rasa kejayaan anda untuk memenangi rancangan tersebut. Sebenarnya saya ni suka minum Milo dekat Koperasi Sekolah Amat. Ya, tak tahu tak kenapa Koperasi Sekolah Amat menjual Milo. Sebab saya. Dia sebenarnya jual untuk saya seorang saja, tapi semua pelajar dia nak minum Milo, bagilah. Dia nak jadi bakat macam saya. Okey. Okey. Itulah daripada Johan pertandingan jagoan Milo. Oleh itu, diminta pihak Sekolah Amat untuk mengurangkan harganya sebagai usaha untuk melahirkan jagoan seperti dia. Sekian, terima kasih dari saya, Khairul Anwar. Kembali ke studio. Oi, kau balik ke tempat aku. Oh, sorry. Ni dia pembaca berita kita. Sampai apa kau? Oh, mak. Lama betul ke tanda? Ya, Semelik ke? Biasalah tu. Harimau, kuda, badak, kambing, kuda, katak, tikus, lipas, Lagi. cicak, dia. Puluhan yang paling cikgu paling ingat sekali. Pertama sekali ini lah fashionnya 80-an. Fashion kita panggil, kalau zaman dulu kita panggil Hermantino. Fashion bagus. 80-an selain pada tu apa ni? Fashion S Zurdiman. Remos. Lepas tu Ada yang terbaru fashion ni, yang baju kembang tu, yang pendek sikit. betul disco dancer. Okey, itulah cikgu. Oh betul? Kedua P. Ramlee, Okay, salah. Melayu tu. Shah Rukh Khan, Syaruhan. Amitabh Bachchan, Betul. Padayappa, Ada yang lupa. Hermantino. Kami daripada warga Kameraman sekali. Oh.